Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Kusyari. Saya kelas 3 Kelantan. Saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Bertemu Melaka. Sempena Minggu Bahasa Melayu ini, saya ingin menerangkan tata bahasa yang bertajuk kata sendi nama. Kawan-kawan, tahu tak apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama atau frasa-frasa dalam ayat. Jom saya terangkan satu persatu seperti di, daripada, ke, hingga, dalam dan dari. Baik lagi kan sebenarnya contoh kata sendi nama. Tapi kita belajar tujuh dulu kata sendi nama pada hari ini. Pertama, dari, menunjukkan tempat ayat. Contoh ayat, alif berasal dari Johor. Kedua, daripada, menyatakan puncak bagi manusia, haiwan dan benda. Contoh ayat, sumbangan daripada persatuan sudah diterima. Ketiga, ke, menunjukkan tempat, waktu atau arah tuju. Contoh ayat, Puan Amira akan ke Melaka esok. Keempat, seperti, menunjukkan perbandingan. Contoh ayat, hatinya keras seperti batu. Kelima, menunjukkan tempat. Contoh ayat, ibu bekerja di sekolah itu. Keenam, hingga, menunjukkan peringkat waktu atau tempat. Contoh ayat, anak-anaknya belajar peringkat universiti. Ketujuh, dalam menunjukkan arah tempat. Contoh ayat, Amal berada di dalam bilik pembacaan. Mudahkan kawan-kawan bila dapat belajar kata sendi nama. Kawan-kawan bolehlah cuba bina ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul. Semoga dengan penerangan yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Akhir kata, pergi ke kedai membeli halia diberi bersama serai. Rajin membaca amalan mulia agar menjadi murid yang pandai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.